A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa afdhalus salawat wa atamut taslim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhurrina maulana Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita bersama-sama pada malam ini, hari Khamis, untuk julung kalinya kita bersama-sama dalam satu majlis ilmu yang baru, insya-Allah. Kita hampir setiap hari kita bersama secara online, dan cuma baru dengan makna kata kuliah pada malam ini adalah anjuran kuliah baru lah, baru yang maksudnya penganjurnya baru gitu, dan anjuran daripada Pertubuhan Sahabat Amal Abadi yang merupakan pertubuhan yang melaksanakan aktiviti-aktiviti dakwah dan kebajikan. Jadi kuliah ni insya-Allah bulanan dengan kita menggunakan buku kita gunakan buku Keajaiban Sedekah sebagai silibus kita, insya-Allah. Buku Keajaiban Sedekah ni adalah hasil karya Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri yang akan kita mulakan hari ni di mukaddimah buku ni, insya-Allah, untuk melihat berkenaan dengan sedekah gitu. Jadi ada apa di balik sedekah yang mungkin selama ini kita tahu sedekah, gitu kan? Kita tahu tentang sedekah, kita tahu tentang kelebihan sedekah, dan kita melaksanakan sedekah gitu. Tapi kali ini kita nak belajar dan juga kita nak cuba untuk fahami lebih mendalam lagi apa ada di balik sedekah gitu. Baik, pertamanya bagi saya masa sekejap. Sekejap ya. Okay, kita sambil-sambil itu kita mengalu-alukan untuk sama-sama kita share link kita, tap screen dan sharekan link kita untuk bersama-sama. Malam ni kita live di beberapa platform selain daripada TikTok. Ini saya sebutkan ringkasan platform lain sebab TikTok tak bagi nanti kalau kita sebut-sebut nama platform lain. Jadi kita hari ni live di TikTok dan kemudian di YT channel Ukafi, kemudian di Facebook channel saya dah tersebut penuh dah, channel Cahaya Hati Training and Consultancy. Dan ekstra hari ni kita juga bersiaran di IG channel Quratul Ain Fatah Yasin, Ukafi juga kot, cuba cari. Jadi biasanya dalam selepas live ini rakaman akan kekal di YT, di IG dan juga di FB. Kalau di TikTok habis hilang. Lepas habis kita live, maka habislah, rakaman tidak lagi disimpan dalam live TikTok. Okay, jemput masuk dulu. Ahlan wa sahlan, siapa yang dah bersama dengan kita malam ni?
cerita tentang sedekah ni ada banyak rahsia di sebalik dia. Gitu kan? Sedekah yang kita nak cuba untuk dalami lagi kan, supaya kita lebih semangat untuk beramal, dan juga selain daripada itu supaya kita lebih faham mengenai apa yang kita nak amalkan, dan mungkin seronok untuk kita tahu lebih mendalam apa yang selama ni tersembunyi di balik amal sedekah gitu, kan? Sekejap, saya masih lagi menguruskan teknikal untuk live kita kali pertama. Sambil-sambil tu boleh tap-tap share screen, boleh jemput-jemput masuk, ajak kawan-kawan kita. Okay, kalau nak tengok live di YT, kita ada maklumat berkenaan dengan penganjur kita. Di YT boleh tengok dia ada maklumat penganjur kita, dan juga ada sikit lah berkenaan dengan penganjur kita kalau nak tengok lebih lanjut. Sebab background yang betul-betul proper ada di YT saja. Yang lain kita guna green screen. Okay, tajuk kita malam ni insyaAllah keajaiban bersedekah, dan kita gunakan buku karya Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri sebagai rujukan utama kita. Jadi insyaAllah kita akan bahas dan bincangkan tajuk ini lebih mendalam dan dengan lebih tersusun. Baik, insyaAllah malam ni kita mulakan buku. Biasa kita selalu jelaskan bagaimana kalau kita nak memulakan perbincangan mengenai sebuah buku, di mana kita akan mulakan, dengan apa kita akan mulakan. Baik, pesanan penaja gitu kan. Penaja. Baik, maksudnya bila kita nak bincang ataupun baca satu buku, jangan terus mulakan dengan bab apa kita nak. Jangan terus mulakan dengan petik bab satu, bab pertama gitu kan, bab pertama, kedua, ketiga. Tak. Tapi sebuah buku itu akan lebih jelas dan lebih baik untuk kita fahami apabila kita mendalami dan memahami mukadimah kepada buku itu. Sebab sepatutnya jiwa penulis ada dalam buku tu. Jadi penulis yang benar-benar merupakan seorang penulis gitu kan, yang memang menulis untuk menyampaikan ilmu, itu di mukadimahnya ada penjelasan berkenaan dengan bukunya. Jadi membaca mukadimah akan membantu kita untuk lebih faham mengenai dengan apa yang ada di dalam buku tu, kan? Apa yang akan dijelaskan dalam buku tu. Baik, di live TikTok saya dah sharekan link beg kuning. Betul tak? Ada tak? Kalau nak dapatkan buku ni, boleh beli di beg kuning. Ada tak di TikTok? Mungkin boleh tengok. Kalau tak ada, boleh tengok di profil saya. Ada? Okay. Untuk dapatkan buku yang akan kita diskusikan, insyaAllah kuliah ni bulanan, insyaAllah. Jadi ni kali yang pertama yang dah ada buku ni, mana tahu kan, memang dah biasa beli buku ni dan memang di tangannya dah ada buku ni. Boleh sama-sama kita tengok muka surat 1. Baik, kita akan bacakan mukadimah. Jadi mukadimah itu ada isi gitu kan, kena ingat Jadi penulis yang benar-benar penulis yang memang menumpahkan ilmu di karyanya, itu pasti akan mengisi mukadimahnya dengan isi-isi yang sangat penting untuk kita baca sebagai pembaca.
Jadi sebagai pembaca, isi ini sangat penting untuk kita memahami isi kandungan buku. Baik. Baik, kita tengok mukadimahnya, muka surat 1. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Ilahi atas pelbagai kurniaan dan anugerah yang tidak terhitung buat kita semua. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW, ahli keluarga, para sahabat dan mereka yang mengikuti jejak langkah baginda hingga ke hari kesudahan. Firman Allah SWT, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Yang maksudnya, kamu tidak sekali-kali akan dapat mencapai hakikat kebajikan dan kebaktian yang sempurna sebelum kamu dermakan sebahagian dari apa yang kamu sayangi. Surah Ali Imran ayat 92. Baik, jadi dalam penjelasan ayat ini menjelaskan berkenaan dengan kamu tu kita lah, kan? Kita ini tidak akan sekali-kali mencapai hakikat kebajikan dan kebaktian. Maknanya kita tu tidak akan sekali-kali sampai ke satu level kebajikan yang sebenar ataupun kebaikan yang sebenar dan sempurna sebelum kita menginfakkan harta kita. Jadi maknanya kalau nak jadi orang baik, kalau yang betul-betul baik, dia mestilah menjadi orang yang suka bersedekah. Kan? Itu kalau betul-betul baik itu. Jadi kalau kita ni misalnya hajah bakhilah dan haji bakhil, gitu kan? Ataupun yang lebih parah lagi, haji syahih dan hajah syahihah. Gitu. Tahu syahih? Syahih tu dia lebih parah daripada bakhil. Bakhil dia level kedekut. Katalah level ni. Kalau syahih dia level up lagi. Lebih kedekut daripada kedekut. Katalah kita ini di level itu, maka memang kedekut, kita kata pemurah bukan satu kewajipan, gitu kan? Bukan wajib untuk jadi pemurah, tapi maknanya kalau orang katakan bahawa kita itu belum mencapai kemuncak kebajikan dan kebaikan, maka akuilah, gitu. Kan? Akuilah dan terimalah hakikat itu bahawa kita bukan orang yang betul-betul baik lagi. Kita belum lagi sampai ke level yang betul-betul baik, gitu. Kan? Baik. Kemudian kita tengok di muka surat yang kedua, penjelasan mengenai ayat tadi. Kan? Ketika dikatakan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, maka menurut Imam Al-Baydawi ketika mentafsirkan ayat di atas menyatakan bahawa seseorang itu tidak akan mencapai hakikat sesebuah kebaikan, iaitu kesempurnaan bagi kebaikan, atau tidak akan mencapai kebaikan Allah SWT, iaitu rahmatnya, keredaannya dan syurga, sehinggalah seseorang itu menginfakkan sesuatu yang disayanginya daripada harta-hartanya. Baik. Dalam tafsir Al-Baydawi dinyatakan bahawa apa yang dimaksudkan dengan ayat tadi ialah bahawasanya seseorang itu tidak akan mencapai hakikat kebaikan, tidak akan mencapai kesempurnaan dalam melakukan satu kebaikan, dan juga tidak akan mencapai kebaikan, iaitu tidak akan mendapatkan rahmat Allah dan redha Allah, syurga Allah secara sempurna dan selengkapnya dengan cara yang terbaik, melainkan kita telah melakukan satu ibadah, iaitu infak dan sedekah. Jadi itu ibadah yang akan membuatkan kita sampai ke satu level, iaitu kita berada di level kemuncak kebaikan. Jadi maksudnya nak jadi orang yang betul-betul baik, itu mesti sedekah. Mesti menjadikan sedekah sebagai agenda hidup kita. Jadi sedekah bukan tunggu lebih-lebihan harta. Sebaliknya kita memperuntukkan sebahagian daripada pendapatan kita untuk bersedekah. Dan nanti kita bincang, ada beza sikit antara lelaki dan wanita dalam bab sedekah ni. Hari ni kita nak tengok definisi je dulu. Baik, kemudian daripada ayat tadi juga Syekh Al-Maraghi mentafsirkan, mengatakan bahawa antara tanda pengenalan dan ciri-ciri orang yang beriman ialah mereka yang bercita-cita untuk mendermakan harta yang disayangi pada jalan Allah SWT dengan niat tulus, ikhlas dan baik. Dalam tafsir Al-Maraghi menyatakan bahawasanya tanda pengenalan ataupun kita kata apa, sign board, name tag, gitu kan, yang menunjukkan
membuktikan bahawa kita ni adalah orang yang betul-betul beriman adalah ketika mana kita ini punya cita-cita untuk menyumbangkan, menginfakkan dan mendermakan harta yang paling kita sayang di jalan Allah. Dengan niat semata-mata kerana Allah. Jadi maksudnya hari ni kalaulah kita ni belum menjadi seorang pemurah, kita ingin tak jadi hamba Allah yang betul-betul dekat dengan Allah, menjadi orang yang beriman, mukmin sejati yang sebenar-benarnya, kan? Yang apabila kita memiliki satu sifat ini, kita barulah dinamakan sebagai mukmin sejati. Jadi sifat ini adalah punya cita-cita untuk berinfak itu, berinfak dengan apa yang paling kita sayang. Jadi kan kalau hari ni misalnya kan, hari ni kita mungkin belum mampu itu untuk menyerahkan betul-betul di jalan Allah benda yang kita sayang. Benda yang paling kita suka, paling kita sayang. Kalau duit, kadang-kadang kita bagi tu sebab ada duit lebih kat tangan kita. Kan? Baju kita bagi sebab kita punya baju banyak sangat. Kan? Makanan kita bagi sebab memang kita ada lebih-lebih makanan kat rumah. Jadi sekarang kita nak sampai, kita ada cita-cita kita nak sampai ke satu tahap di mana apa yang paling kita sayang itulah yang akan kita serahkan di jalan Allah SWT. Ini kan ditunjukkan dan dibuktikan oleh para sahabat ini. Dan kita nak usahakan. Kalau boleh kita punya cita-cita itu gitu. Bila cita-cita maksudnya dalam perjalanan hidup kita, kita akan berusaha untuk menjadi orang itu gitu. Orang itu tu siapa? Orang yang akhirnya suka untuk memberikan segala apa yang kita cintai dan kita sayang ke jalan Allah. Kan? Maknanya kita infakkan semata-mata untuk mendapatkan redha Allah. Baik, nas ini jelas menunjukkan kepada kita betapa sedekah yang paling afdal dan diterima adalah yang terbaik yang kita miliki dan apa yang paling kita sayang. Ini merupakan ujian antara benda yang kita miliki lagi sayangi dengan pahala yang dijanjikan Tuhan. Golongan yang terbaik akan memiliki pahala di sisi Allah SWT. Benarlah firman Allah SWT, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Maksudnya sebenarnya apa yang ada pada kamu akan habis dan hilang lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah tetap kekal. Allah bagi tahu dalam surah An-Nahl ayat 96. Baik, bila ayat Quran, maksudnya ini wahyu daripada pencipta kita. Dialah yang menciptakan kita, dialah yang menciptakan dunia ini, dialah juga yang menciptakan harta yang ada di tangan kita. Dan katanya, kata sang pencipta itu, dia mengatakan bahawa apa yang ada pada kita itu akan lenyap dan hancur. Habis tu apa yang akan kekal? Yang akan kekal adalah apa yang ada di sisi Allah. Jadi andai kata ini misalnya, ini yang ada di tangan kita. Kalau kita kekalkan benda ni ada di tangan kita dulu, kini dan selamanya, gitu kan? Forever gitu, sampai bila-bila ada di tangan kita, maka ini satu hari akan hancur. Ni apa? Tak payah tanyalah, ni contoh je. Contoh. Kan? Jadi ini akan hancur satu masa nanti, selagi kita biarkan dia ada dalam genggaman kita. Tapi Allah kata, benda yang ada di sisi Allah itu pasti kekal. Macam mana kita nak buat benda ni ada di sisi Allah? Caranya adalah infakkan dia dengan mengharapkan redha Allah SWT. Masa tu benda yang asalnya di tangan kita yang akan binasa itu akan berpindah berada di sisi Allah, dan itu pasti akan kekal selama-lamanya. Itulah konsep infak. Baik, Syekh Al-Maraghi berkata, kesenangan dunia yang kamu nikmati, bahkan dunia dengan segala isinya itu akan habis dan musnah. Meskipun umurnya panjang dan jumlahnya banyak, sedangkan apa yang disimpan dalam perbendaharaan Allah SWT adalah kekal, tidak pernah habis. Oleh itu, bekerjalah untuk memperoleh apa yang ada di sisinya dan tamaklah kepada apa yang kekal dan tidak musnah. Baik, ini pesan Syekh Al-Maraghi. Jadi daripada ayat tadi dijelaskan bahawa apa yang ada di tangan kamu pasti akan musnah. Tapi apa yang ada di sisi Allah itu akan kekal abadi selama-lamanya. Maka pesanan Syekh Al-Maraghi adalah hendaklah kita ini sentiasa bekerja untuk mendapatkan apa yang ada di sisi Allah, sentiasa bekerja dan berusaha dan merasa tamak
dengan apa yang ada di sisi Allah, dengan apa yang akan kekal selama-lamanya. Maksudnya kita ni kalau tamak, jangan tamak dengan harta yang ada di tangan kita. Kita nak kahut keuntungan sebanyak mungkin masuk ke tangan kita. Kita yang nak jadi kaya dengan benda ni, dengan harta yang kita ada tu. Tak. Jangan. Tapi kita nak supaya kita ni jadi tamak, supaya setiap objek yang lalu tangan kita ni kita nak serah ke sisi Allah. Jadi ni masuk ke tangan kita, okey aku nak bagi kepada Allah. Kita tamak lagi, ni datang ke tangan kita, ni aku nak serahkan kepada Allah. Ni pula datang ke tangan kita, ni aku nak serahkan kepada Allah gitu. Jadi kita nak tamak gitu dengan makna kata bukan tamak nak ni aku punya, ni aku punya, ni aku punya juga gitu kan. Tak kan? Tapi maknanya semuanya yang sampai ke tangan kita, kita merasa tamak untuk membawa dan menghantarnya ke sisi Allah SWT, sebab itulah yang pasti akan kekal sampai bila-bila. Itu penjelasan Syekh Al-Maraghi berkaitan dengan apa yang dinyatakan dalam surah An-Nahl ayat yang ke-96. Baik, jadi di mukadimah ni penulis menyebutkan buku yang kami tajukkan ini dengan keajaiban sedekah, semata-mata untuk menzahirkan betapa ini tujuan. Jadi tujuan karya ini dinukilkan adalah untuk menzahirkan betapa sedekah ini dikurniakan dengan pelbagai balasan, bukan hanya di akhirat, tetapi juga banyak balasan serta keajaiban sedekah ini berlaku di dunia atau semasa hidup lagi. Antaranya seperti dikurniakan rezeki yang melimpah ruah, diselamatkan daripada bala, disembuhkan dari penyakit, dibebaskan dari sebarang musuh dan lain-lain lagi. Jadi dalam ni akan dijelaskan bagaimana sedekah itu boleh memberikan kepada kita kebaikan, balasan kebaikan, bukan sekadar di akhirat, bahkan juga di dunia. Itu nanti ada dalil-dalilnya, itu penjelasannya. Dan bahawa bukan sekadar akhirat sahaja kita selamat dan akhirat kita mendapatkan kebahagiaan, sebab kita tahu itu pasti. Kita pernah sebut sebelum ni kan, bahawasanya Allah bagi tahu kepada kita, siapa yang mengejar akhirat, maka dia pasti dapat akhirat dan dia mungkin dapat dunia. Jadi maksudnya kalau dia kejar akhirat, hari tu kita buat contoh dua objek kan, kita letaklah ni satu, ni satu. Ambil yang tak ada tulisan. Inilah. Okey. Ni dunia, ni akhirat. Siapa yang mengejar akhirat, maka dia pasti akan dapat akhirat dan mungkin dia dapat dunia atau tidak. Maksudnya orang yang kejar akhirat, kadang-kadang dia dapat akhirat dan dunia, dua-dua sekali dapat. Kadang-kadang dia hanya dapat akhirat, dunia tak dapat. Maksudnya dia dapat satu. Baik. Seorang lagi, kalau dia kejar dunia, kalau kita kejar dunia, maka akhirat pasti tak dapat. Dunia kadang-kadang dapat, kadang tak. Maksudnya, kalau dia kejar dunia, kadang-kadang dia akhirat confirm tak dapat. Okay? Maknanya dia hanya akan dapat sama ada dia dapat dunia atau tak dapat apa-apa. Tapi kalau yang kejar akhirat, dia akan dapat akhirat pasti. Jadi dunia ni sama ada akan dapat atau tidak. Maknanya keadaannya kalau dia kejar akhirat, kalau kita ni kejar akhirat, maka akhirat pasti kita dapat. Pasti kita dapat ni akhirat. Kemudian dunia, kalau kadang-kadang kita dapat, maksudnya kita dapat dunia dan akhirat. Kadang-kadang dunia kita tak dapat, tapi kita dah dapat akhirat saja. Maka yang untung adalah yang mengejar dunia dan juga akhirat. Baik, jadi dinyatakan oleh penulis juga bahawa setidak-tidaknya dalam buku ini kita dapat semangat, melalui buku ini kita dapat semangat kan, untuk berinfak dengan lebih lagi, dan bukan sekadar menunggu lebihan harta kita, tetapi kita berinfak dengan bersungguh-sungguh, dengan sesungguhnya kan, dengan betul-betul memperuntukkan satu peruntukan khas untuk kita bersedekah dan berinfak kan. Dan ada satu ayat Quran, surah As-Sajdah ayat yang ke-16. Ini kita selalu baca kan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka merenggangkan diri dari tempat tidur, sedikit sangat tidur kerana mengerjakan solat tahajud dan amal-amal soleh. Mereka sentiasa berdoa kepada Tuhan mereka dengan perasaan takut akan kemurkaannya
serta dengan perasaan ingin memperoleh lagi keredaannya, dan mereka selalu pula mendermakan sebahagian dari apa yang kami beri kepada mereka. Tak ada suara. TikTok ada suara ke? Kalau ikutkan ada ni sepatutnya. Mic nyala. Yang tak ada suara tu cuba cek. Orang lain ada. Maknanya yang tak ada suara tu gadgetnya. Betulkan je gadget. Baik. Kita balik semula tadi. Ayat tadi surat Sajadah. Di hujungnya ditulis. Yelah, ditulis dalam Quran kan. Dalam mushaf gitu kan. Tapi itu wahyu firman Allah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi dengan harta yang Allah rezekikan kepada kita, kita berinfak. Selain daripada itu disebutkan juga mengenai dengan tatajafa junubuhum anil madaji', yang mana orang beriman ini selalu menjauhkan dirinya daripada tempat tidur, dan disebabkan memperbanyakkan solat tahajud. Jadi mana solat tahajud tu adalah sifat orang beriman. Ini satu lagi kan. Jadi kita kata kita tu sekarang ni Islam gitu kan, Islam. Dan kita tu akan jadi mukmin apabila kita memenuhi sifat-sifat seorang mukmin yang Allah bagi tahu kepada kita. Jadi skema untuk jadi orang beriman di sisi Allah tu dah ada. Jadi antaranya adalah menjaga tahajud kita. Dan kemudian apa lagi sifat orang beriman adalah sentiasa berdoa kepada Allah dengan perasaan takut dan tamak gitu. Dengan takut ni dengan makna kata kita tu takwa kepada Allah, dan kita tu doa dalam keadaan kita bimbang andai kata amal-amal kita ni ada yang salah sehingga menyebabkan doa kita ditolak. Kita ada kebimbangan tentang amal kita yang telah kita lakukan, takut-takut Allah tak terima. Jadi perasaan tidak overconfident bahawa kita ni orang baik untuk sehinggakan Allah seharusnya menerima doa kita, tak kan, perasaan itu sepatutnya tak ada dalam jiwa orang beriman. Jadi tak boleh overconfident gitu kan. Kita ada rasa bimbang, ya Allah engkau terima ke tidak amal aku. Dengan perasaan itulah kita berusaha untuk memperbanyakkan doa kita. Jadi dalam ayat ni ada 3 sifat orang beriman. Yang pertama, menjaga tahajud. Yang kedua, memperbanyakkan doa dalam keadaan merasa diri sebagai hamba. Dan yang ketiga, memperbanyakkan infak dan sedekah. Baik, itu dalam mukadimah, cerita dalam mukadimah buku ini yang secara keseluruhan kita fahami daripada mukadimah ini dipetik daripada mukadimah ni 3 ayat Al-Quran, 3 firman Allah yang dipetik dan kemudian dijelaskan kepada kita. Bermula dengan yang pertama iaitu ketahuilah bahawasanya kita kalau nak jadi orang yang betul-betul baik, maka kemuncak ibadah itu adalah sedekah. Baru kita betul-betul maksimum dalam melakukan kebaikan. Baik, dan kemudian diingatkan kepada kita supaya kita lebih ringan untuk bersedekah. Ingatlah bahawasanya apa yang ada di tangan kita itu musnah. Pasti musnah. Tapi apa yang ada pada Allah SWT itulah yang kekal abadi. Dan juga apa yang kita nak bina dalam diri kita juga sebagai seorang yang beriman adalah antara kepribadian orang beriman ini adalah bukan sekadar menjaga rukun iman, tapi kita juga adalah menjadi orang yang menjaga tahajud kita, yang selalu berdoa mohon pada Allah. Maksudnya kita ni kalau ada apa-apa kita mintanya dengan Allah gitu. Kita tak cari manusia dulu, kita cari nombor 1 Allah dulu gitu. Dan kemudian kita menjadi orang yang suka untuk berinfak dan bersedekah. Jadi sempena sambil kita mendengar ni, boleh tengok di live di YT juga. Di YT kita ada background, ada QR code kat situ dan ada nombor akaun daripada penganjur kita. Penganjur kita ni sahabat Pertubuhan Sahabat Amal Abadi yang saya buat korban di Kemboja bekerjasama dengan penganjur ni, dengan pertubuhan ni. Dan mereka insya-Allah lah kita percaya amanahnya melaksanakan kebajikan dan juga dakwah dan kebajikan. Jadi boleh menyumbang. QR code-nya ada di YT, di FB, di live yang lain kita tak dapat nak buat background. QR code ada kat situ, account bank pun ada kat situ.
Ni untuk langkah pertama ni kita nak bagi dia RM1 pun diterima gitu kan. Atau ada yang nak jadi penyumbang RM1, dan tahniah juga ada sebenarnya yang dah menyumbang bulanan sebelum diminta gitu. Subhanallah kan. Maknanya kita merasa ada satu keinginan untuk menjadi orang yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, saya sharekan live kita di YT. Mungkin videonya tengah jalan. Ni yang di YT. Sekarang lah saya tengah angkat ni, dekat YT pun keluar lah yang ini. Jadi ada QR code kat situ daripada penganjur kita. Kalau ada yang nak menyumbang boleh. Sambil-sambil kita bincang lagi. Hari ni kita nak tengok definisi. Kan selama ni kan kita tu kalau infak je gitu. Orang kata infak tu sedekah. Infak tu kita keluarkan harta kita. Baik, sekarang kita nak definisi. Ingat tak, saya selalu tekankan, dalam apa pun bab dan apa pun perkara kita nak bincang, mulakan dengan kenal definisinya dulu gitu. Ketahui definisinya dulu. Apa yang dimaksudkan dengan sedekah sebenarnya. Sebab takut-takut kita ni menyangka kita dah bersedekah, rupanya di akhirat nanti tengok-tengok, mana sedekah kita gitu. Kenapa tak ada gitu. Rupa-rupanya yang kita buat dulu masa kat dunia tak dimasukkan dalam sedekah. Sebab kita tahu gini malaikat waktu dia nak catat amalan kita, dia catat pakai definisi. Jadi malaikat tu bila nak catat dalam buku amalan kita tu ada tajuk-tajuk dia kan. Sebab kan nanti kita semua ni akan masuk syurga mengikut pintu amalan kita masing-masing, amalan yang paling dominan. Jadi tajuk dalam buku catatan amalan kita itu ikut pintu yang kita nak masuk nanti. Jadi ada satu tajuk namanya bab sedekah, tajuk sedekah. Baik, dan malaikat kalau nak masukkan catatan bahawa kita telah pun bersedekah dalam bab sedekah itu, caranya ialah malaikat akan tengok definisi. Dan definisi itu tentulah daripada Allah SWT. Bukan kita reka-reka. Jadi malaikat pun dia tak reka-reka juga. Dia akan tengok definisi. Okey, apa dia yang dimaksudkan dengan sedekah? Dia pun cek lah yang kita buat tu. Yang kita buat tu betul tak ikut definisi ni. Kalau betul, okey, dia pun masuk catatan. Okey, si Fulana telah pun bersedekah pada hari ini, Khamis 19 Jun 2025, ke akaun Pertubuhan Sahabat Amal Abadi sebanyak sekian-sekian RM. Gitu, kan? Contoh. Kan? Jadi maknanya, kita kata dicatatkan sebab malaikat tengok, okey, yang ini betul sesuai dengan definisi sedekah. Maknanya masuklah dalam bab amalan sedekah kita. Tapi ada orang, malaikat nak catat, dia tengok tak sama dengan definisi sedekah. Maknanya ni kalau nak catat bukan bab sedekah ni. Ini mungkin nanti bab misalnya penyucian harta, gitu kan? Misalnya bab pembersihan dosa, gitu kan? Mungkin ada bab-bab lain gitu. Kan? Mengikut definisi. Kan? Jadi sekarang kita nak tengok apa dia definisi dia. Baik, bila bincang definisi, dia tak akan terlepas daripada perbincangan definisi makna dari segi bahasa dan istilah. Ni kalau boleh kita nak budayakan balik budaya kehidupan secara ilmiah dalam hidup kita. Kehidupan menjadi ulama gitu kan. Kan kita ada doa tu. Kita mohon pada Allah, Allahumma inna nas'aluka ya Allah, kami mohon kepada Engkau, Allahumma ahyina bihayatil ulama wa amitna bimautis syuhada. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau, hidupkanlah kami dengan kehidupan para ulama dan matikanlah kami dengan kematian para syuhada. Maksudnya kalau kita hidup, cara hidup kita adalah cara hidup orang alim. Kalau kita mati, maka kita mati sebagai syahid. Itu adalah kematian paling mulia. Syahid kematian paling mulia, dan hidup sebagai orang alim, orang yang berilmu, itu adalah kehidupan yang paling mulia. Jadi kita mohon pada Allah kita mendapatkan kehidupan yang paling mulia. Baik, orang alim ini kalau membahaskan setiap satu, dia selalu tengok pada definisi. Bila kita selalu tengok definisi ni, kita jadi kurang bertelagah. Tak gaduh sangat. Kita selalu gaduh tu pasal definisi. Beza definisi, tak faham definisi, kan? Ataupun mendefinisikan sendiri tentang apa orang cakap. Orang cakap lain, kita faham lain.
Baik, sekarang definisi ni cara nak hidup dengan kehidupan sebagai orang berilmu. Baik, bila definisikan sesuatu mesti bincang dari sudut bahasa dan juga istilah. Baik, apa dia sedekah dari sudut bahasa? Disebut kat sini dengan maksud kebenaran atau pemberian ikhlas dari hati yang bersih. Tu maksud sedekah dari segi bahasa. Kan sedekah tu kan perkataannya sedekah. Sedekah. Sedekah maknanya betul. Benar. Salah satu daripada sifat Nabi, siddiq. Benar. Baik, kenapa sedekah itu datang daripada perkataan benar? Jadi rupanya benar ni maknanya bila kita sedekah, kan, sedekah ni, sedekah, benarnya tu maknanya hati kita tu tulus, ikhlas, bersih daripada sebarang maksud-maksud udang di sebalik batu. Tak ada udang di sebalik mi. Tak ada tujuan di sebalik batu. Tak ada gunting dalam selimut. Apa lagi? Tak ada tujuan lain lah di balik tabir gitu. Tak ada maksud lain. Itu makna sedekah. Asal dia. Kan sebab perkataannya sedekah. Perasan tak kita? Ejaan sedekah kat bahasa Arab. Sedekah kat bahasa Arab ejaan dia sod, dal, qaf, ta marbutah. Sedekah. Sedekah maknanya betul, benar. Baik, itu dari segi bahasa. Baik, dari segi istilah, ulama mengatakan, menyebut sebagai pemberian yang semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mencari keredaan Allah. Jadi maknanya sedekah itu adalah satu pemberian yang padanya dicari pahala dari Allah. Baik, sekarang definisi daripada ulama lain pula. Yang pertama Ibnu Manzur. Ibnu Manzur berkata, sedekah sebagai satu pemberian yang diniatkan kerana Allah kepada golongan fakir yang memerlukan. Baik, saya ambil kesimpulannya. Kesimpulan ini maknanya, kesimpulan ini menggabungkan tadi pandangan-pandangan mengenai apa itu sebenarnya yang dikatakan sebagai sedekah. Saya cadangkan siapa yang suka bersedekah, cuba hayati ni, memahami apakah dia maksud sebenar di sebalik perbuatan yang selalu kita buat tu. Di sebalik amal ibadah, kebaikan yang kita selalu buat. Jadi kita selalu bersedekah, apa sebenarnya maksud di sebalik sedekah? Supaya nanti lepas ni, boleh jadi pahala kita tu akan lebih banyak bila kita faham apa yang kita buat. Jadi bukan kita sekadar keluar duit, tapi kita faham apa tu. Apa yang kita buat. Baik, definisi ni disimpulkan daripada gabungan pandangan ulama', maka ada 5 benda yang kena ada. Yang kalau 5 ni ada, bermakna itulah sedekah. Kalau tak lengkap 5 ni, maknanya dia bukan sedekah. Baik, yang pertama, dia adalah pemberian. Maknanya, misal kita ada duit, katalah, tak ada duit atas meja ni, kita ambil je lah kertas kan. Okay, contoh, katakanlah ni duit. Okay. Kita ada duit, kita bagi, nak ambil satu, nak ambil, ni kan pemberian. Pemberian tu, maknanya kalau pemberian dia masuk, itu sedekah. Jadi kalau pengambilan tak, kan? Misal kata apa, ni duit orang, kita pun ambil lah satu. Saya ambil satu itu tak sebut sedekah sebab dia pengambilan. Dia bukan pemberian. Ataupun ada juga situasi misalnya orang yang contoh kan, dia ambil duit orang tu. Bila orang kata kenapa tu ambil duit orang, kita pun kata kita tengah tolong dia sedekah, kan? Kenapa awak ambil barang dia? Oh, kita tengah tolong dia sedekah, gitu. Jadi kita kata macam itu sedekah. Baik. Jadi kena ingat, kalau bukan pemberian daripada kita tidak memberi apa-apa, maka itu tidak dinamakan sedekah. Jadi definisi sedekah yang pertama adalah suatu pemberian. Yang kedua, hak milik. Jadi pemberian itu mestilah daripada hak milik kita. Tak boleh kalau benda tu bukan milik kita. Contoh kita ni anak-anak katalah kan. Anak-anak ni kadang-kadang kan dia suka sedekah kat kawan-kawan. Tapi dia ambil duit mak dia tanpa izin. Tahu-tahu duit atas peti ais habis. RM50 habis. Rupanya si anak tu ambil beli jajan. Lepas tu dia bagi-bagi kat kawan-kawan dia. Kawan-kawan semua kata, wah baguslah dia ni suka sedekah. Padahal yang itu tidak dikira sedekah sebab harta itu bukan milik dia. Bukan dia punya. Itu mak dia punya.
Jadi ingat kita, ni satu lagi situasi untuk kita yang dah dewasa. Saya biasa jumpa ada orang, dia nak bersedekah, tapi dia tak ada duit. Tapi dia nak sangat sedekah. Jadi akhirnya, dia minta duit dengan anak dia, minta duit dengan suami, minta duit dengan jiran, minta duit dengan adik-beradik. Bila orang tanya, awak nak buat apa duit ni? Nak sedekah. Ingat itu tidak dikira sedekah sebab duit tu bukan kita punya. Kalau kita memang tidak mampu bersedekah, kita memang tak ada duit untuk sedekah, maka maknanya tak sedekah lah kita. Kan? Sebab situasi gini, ini kisah benar kan. Saya perhatikan ada orang yang buat macam tu, tapi saya cuba fahami apa sebenarnya yang dia fikirkan. Gitu. Jadi setiap kali dia nak sedekah, dia akan, dia memang sukalah tu bagi-bagi duit dekat adik-beradik dia, dekat mak saudara dia, saudara-saudara dia tu dia suka bagi duit. Tapi nanti dia paksa anak dia untuk bagi duit kat dia. Kan? Sampai anak dia tu pun kos hidupnya pun tak cukup. Kan? Anak dia tu keperluan hidup, keperluan keluarga semua tak cukup. Tapi dia minta daripada anak dia untuk bagi kepada orang lain. Itu tidak dikira sedekah. Sebab harta itu bukan hak milik kita. Jadi kena ingat, sedekah mestilah satu pemberian yang datang daripada satu harta milik kita sendiri. Kan? Kemudian yang ketiga, definisinya mestilah dia dilakukan ketika kita masih hidup. Jadi kalau misal katalah kita ada harta, contoh kita ada rumah. Bagi kita ada rumah, kita nak sedekah, kita nak sedekah rumah ni. Nak bagilah dekat misal kata anak yatim. Kita nak buat jadi rumah anak yatim. Lepas tu orang kata okey, jomlah kita uruskan. Kita uruskanlah rumah ni untuk jadi rumah anak yatim. Kita pun jawab, tapi kan bukan sekarang. Tunggu lepas mati. Kan tunggu saya mati dulu kan. Lepas saya mati baru terketukan, baru ambil lah rumah ni untuk anak yatim. Yang tu tidak berlaku, itu bukan sedekah. Habis boleh ke tidak? Boleh. Cuma namanya bukan sedekah. Nanti masa malaikat nak catat, dia tak catat dalam bab sedekah. Sebab itu dilakukan, pemberian itu dilakukan setelah kematian kita. Jadi apa namanya? Namanya boleh jadi wakaf, boleh jadi hibah, kan? Boleh jadi wasiat. Kalau lepas mati biasanya wasiat. Kalau hibah pun masih hidup, masih hidup. Cuma mungkin ada syarat gitu kan, ada hibah bersyarat gitu kan. Wasiat bersyarat. Adalah status lain, yang penting bukan sedekah. Sebab kalau sedekah dia mesti berlaku pada kita masih hidup, masa kita masih hidup, dan kita serahkan harta itu yang ada di tangan kita pada kita ketika kita masih bernyawa. Jadi misal tadi kita ada ni duit kita. Asyik yang ni je, kita tukar yang lain. Banyak barang atas ni. Okey yang ni. Katalah ni permata, ni kaca je. Katalah ini harta kita. Ini mahal ni harga dia. Konon katalah ni harga dia berapa? RM55,000, RM55.55. Kan? Harga dia. Okay. Kita nak bagi ni kepada orang sekarang. Bila kita bagi ni saya nak sedekah ni untuk anak yatim. Ni sedekah ni untuk Kemboja, saya katakan, untuk apa orang miskin yang ada kat Kemboja, umat Islam minoriti yang ada di Kemboja. Ni sedekah ni saya bagi sedekah lah. Lepas tu sahabat amal abadi uruskanlah gitu kan. Nak bagi kat siapa ke, nak yang penting dibagi kepada orang yang memerlukan. Dan kita serahkan tu masa kita masih hidup. Sekarang ni, ni saya bagi. Mahal ni, kita kata, mahal ni barang ni, permata ni mahal. Betul ke nak bagi? Kita kata betul, memang nak bagi. Maka malaikat akan catat ini dalam buku amalan kita sebagai sedekah. Tapi andai kata kita kata, saya nak bagi ni. Ini mahal tau, harga dia RM55,555. 55 sen. Tapi bukan sekarang. Tunggu saya mati nanti. Maka dia tidak dinilai sebagai sedekah. Okey, boleh nampak Jadi sedekah itu hanya berlaku semasa kita masih hidup. Harta yang kita serahkan masa kita masih hidup. Kalau kita pakai syarat tunggu lepas kita mati, dia jadi wasiat. Dia bukan sedekah. Dicatat tak dalam buku amalan kita? Dicatat. Cuma babnya tu bukan bab sedekah. Nanti masa nak masuk syurga, syurga tu ada pintu sedekah. Kita takkan dipanggil dari pintu sedekah. Sebab yang kita bagi tu walaupun mahal, walaupun benda besar dan bernilai, kita tak bagi masa kita hidup. Jadi maknanya dia tidak dinilai sebagai sedekah. Jadi
kita tak boleh masuk pintu sedekah sebab kita masih ada rasa kedekut-kedekut lagi. Kan? Kita tu takut macam, kalau bagi sekarang nanti tiba-tiba tua-tua tak ada duit macam mana? Kan? Masih fikir-fikir gitu. Kan? Okey, ada soalan tanya, kalau sedekah selain daripada bentuk duit, ada juga ke sedekah dalam bentuk doa zikir? Kalau doa zikir, ini sebenarnya soalan ni, kalau kita tengok ada sahabat yang pernah tanya Nabi, ya Rasulullah, kalau aku ni miskin tak ada duit, bukan kalau, memang sahabat Abu Dhar tu sahabat yang sangat miskin. Dia kata aku tak ada duit nak sedekah. Jadi boleh tak? Ada tak cara lain untuk sedekah? Maka Nabi jawab ada beberapa cara. Tapi doa zikir tak masuk. Cuma boleh kot kita masukkan dalam salah satu jawapan Nabi SAW yang Nabi kata, termasuk sedekah kalau kamu melakukan kebaikan. Jadi setiap amal kebaikan yang kita lakukan dikira juga sebagai sedekah. Sebab kita tak menyusahkan orang. Jadi doa zikir tu boleh masuk dalam tu. Cuma kita bagi tahu gini, ini sedekah untuk orang miskin. Yang kita ada satu lagi tu, senyum itu sedekah. Tapi ingat sedekah untuk orang miskin, itu orang tak ada duit. Maksudnya kita ni kalau ada duit, tak boleh kita pergi dekat tong, katalah ini peti cepu emas. Peti sedekah kat masjid tu. Kita pergi duduk depan dia, kita senyum, kan? Orang tanya tu buat apa tu? Tengah sedekah. Kan? Itu senyum sedekah, tapi syarat dia kepada manusia, dan juga ini sedekah orang tak ada duit. Kecuali kita ada duit, kita dah sedekah harta kita, kemudian kita tambahkan dengan sedekah-sedekah yang lain, boleh. Tapi tak boleh kalau kita tu banyak duit, boleh bersedekah, tapi kita pilih cara sedekah orang miskin. Itu terlalu umum. Jadi sebenarnya sedekah ya umum, tapi kalau sebut infak memang harta. Jadi infak ni kalau senyum dia bukan infak. Jadi tak boleh kata tengok peti duit tu kan, senyum. Awak tengah buat apa tu? Berinfak. Tak. Dia tidak dikira infak. And infak hanya harta. Tapi kalau sedekah boleh umum. Sedekah ni termasuk bukan sekadar kebaikan, tapi juga termasuk meninggalkan yang haram. Meninggalkan dosa, itu pun dikira juga sebagai sedekah. Dia bermula dengan menolong orang dengan tulang pak kerat pun termasuk sedekah. InsyaAllah nanti mungkin kita akan jumpa lebih mendalam lagi berkenaan sedekah. Cuma bila kita sebut sedekah secara umum, dia akan masuk selain daripada harta. Tapi kalau sebut infak, maknanya kalau ayat Quran sebut tentang, macam tadi, ayat tadi kita tengok, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Allah guna kalimah hatta tunfiqu, infak, sehingga kalian berinfak. Yang ni maknanya infak lah, memang harta. Dan ada lagi infak harta yang Allah gunakan, Allah bagi tahu dalam surah As-Saff misalnya, Allah kata, aku telah membeli daripada kalian harta dan jiwa kalian. Jadi harta tu infak. Infak atau sedekah atas nama arwah mak ayah, catatan amalnya adalah dia akan namakan sebagai atas nama mak ayah kita dan kita. Cuma gini, sebenarnya setiap kita berinfak, mak ayah kita akan dapat pahala. Walaupun kita tak niatkan atas nama mereka. Seandainya, ada syarat juga kan, seandainya kita ni menjadi orang yang suka bersedekah hasil daripada didikan mereka. Jadi mak ayah kita mendidik kita, didik ni bukan mesti dia bagi tahu dan suruh kita. Kadang-kadang ada kaedah mak ayah didik. Contoh, ada mak ayah yang didik anak dia sedekah dengan cara setiap kali pergi masjid, mak dia bagi duit RM1, pergi masukkan kat tabung masjid. Jadi dia terbiasa. Ataupun dengan cara anak ni tengok mak bapak dia suka sedekah. Jadi didikan ini akhirnya diteruskan oleh anak tu. Maka setiap kali si anak tu bersedekah, tanpa diniatkan kepada mak bapak, atas nama mak bapak, tetap saja mak bapak dia akan dapat pahala. Itu nanti kita akan tengok dalam bab sedekah jariah. Kenapa dia jadi amal yang berguna selepas kita mati. Baik, definisi tak habis lagi. Tadi baru 3. Yang keempat, termasuk dalam definisi infak, sedekah adalah tanpa mengharapkan balasan. Jadi, maknanya bila kita keluarkan harta kita, harta pemberian, kita buat satu pemberian, katakan ni duit tadi tu, kita bagi duit, yang ini duit ni adalah memang duit kita, milik tadi kan, hak milik kita, dan kita bagi masa kita masih hidup lagi tanpa mengharapkan balasan. Jadi waktu kita bagi tu, kita tak ada kata
ni saya bagi awak sedekah. Tapi nanti kalau dah senang, jangan lupa balas tau. Itu kan maknanya dia tidak dikira sedekah sebab kita mengharapkan pembalasan. Ataupun waktu kita bagi tu, kita dah tengok dah, aku bagi ni 3 keping duit RM50. RM150 nanti malaikat catat dalam buku amalan, mesti aku dapat syurga punya. Kalau tak dapat syurga memang gitu kan. Kita kata kita nak marah lah pasal tak dapat syurga gitu. Maknanya apa? Mengharapkan syurga boleh, syurga boleh, kita harapkan syurga boleh. Tapi balasan yang kita nak ni apa? Ni aku bagi 3 keping ni, harap-harap minggu depan baliklah 6 keping gitu. Right? Kita harapkan pembalasan harta yang lebih daripada apa yang kita berikan. Baik, tadi jadi saya mungkin kita perlu jelaskan tadi bila kita sebut mengenai dengan mengharapkan balasan syurga gitu. Baik, boleh ke tak boleh? Boleh. Jadi waktu kita infak sedekah ada balasan yang dibolehkan untuk kita harapkan. Syaratnya balasan itu adalah balasan yang dijanjikan oleh Allah. Jadi Allah janji dengan kita kalau kita berinfak dapat apa? 1, dapat syurga. Okey, jadi yang tu kita boleh. Boleh untuk kita mengharapkan syurga Allah. Tapi itu bukan level paling tinggi. Kan? Cuma boleh gitu. Baik, kalau Allah janjikan apa lagi? Kalau kamu infak, Allah janji dapat pahala. Maka kita mengharapkan pahala. Boleh. Sebab Allah janji. Cuma bukan level paling tinggi. Ada satu lagi, Allah janji kalau kita banyak infak dan sedekah, maka Allah akan redha kepada kita. Allah akan merahmati kita. Maka dalam kita berinfak dan sedekah, kita mengharapkan redha Allah. Ini level paling tinggi. Tapi boleh. Nak harap syurga boleh, nak harap pahala pun boleh. Kan? Cuma yang disebutkan tanpa mengharapkan pembalasan di sini adalah pembalasan dunia. Dan dia kadang-kadang masa kita bersedekah, kita kata kita ikhlas. Tapi nanti lepas banyak kita duk bagi, lepas tu tengok-tengok dia jadi orang yang kita duk tolong dia tu, kita bagi dekat dia tu, tiap-tiap bulan kita bagi duit kat dia tu, tiba-tiba dia jadi kacang lupakan kulit. Tahu kacang lupakan kulit? Pergi cari kacang. Alah, kacang jauh lah pula nak ambil. Saya nak tunjuk. Macam mana kacang lupakan kulit? Semua orang tahu kot. Cuma kita nak gambarkan dia punya ni apa? Biar nampak Kita ambil ni je lah. Ni bukan kacang tapi tak apalah. Coklat. Tapi dalam dia kacang. Katalah ni kacang. Kacang lupakan kulit ni kan. Kacang ni dia terbuka. Kita buka kulit dia. Keluar kacang dia. Wah, ni saya kena makan ni. Tak apa, kita KIV makannya. Keluar kacang kan. Okay, katalah ni kulit Ni kulit, ni kacang. Kan selama ini kulit kacang ni melindungi kacang tadi kan. Tadi kan kita tutup rapat kan. Lepas tu kan kita buka kan. Selama hidup ni, si kulit inilah yang menjaga kacang ni sampai dia tak terdedah, tak dapat diganggu gugat oleh siapa pun, tak ada siapa boleh kacau dia, sampailah kacang ni membesar, tumbuh dewasa dan matang. Bila matang maka dibuka lah. Kulit pun buka. Bila buka kulit, maka kacang pun keluar. Bila kacang keluar, tiba-tiba dia lupa kulit yang selama ni menjaga dan melindungi dia. Dia cabut lari macam tu je. Si kulit ni kata, "Oi kacang." Gitu kan. Kalau ada dialognya lah kan. Kacang. Ni aku yang selama ni jaga engkau ni, jangan buat tak pandang. Dia boleh pergi macam tu je. Lepas tu, kan saya makan kan, payah pula nak bercakap. Dia boleh masuk dalam mulut orang, makan hilang macam tu je. Kulit ni kata tenganga. Tiba-tiba kulit tu dibuang macam tu je. Kan? Orang makan kacang dia buang kulit kan. Kalau nak faham, pergi beli kacang. Makan kacang. Dia buang kulitnya. Kalau tak kacang pun koci. Jadi selama ni kulit dia tu melindungi dia. Kulit ni melindungi isi kacang dia duduk dalam dia selama ni. Tiba-tiba bila dia dewasa, dia keluar, dia dah cukup, dia boleh hidup berdikari, dia keluar, dia tinggalkan kulit ni, bahkan dia buang kulitnya, tinggal isi kacang dia lah yang bermanfaat. Itu disebut kacang lupakan kulit. Melekit. Ni asli kacang. Ni nak habak ni, bersungguh-sungguh saya nak cerita ni. Nak bagi faham ni. Kacang lupakan kulit gitu. Jadi maknanya
sekarang ni nak bagi tahu apa kacang lupakan kulit ni. Kita nak bagi tahu gini. Kadang-kadang masa si kacang tadi duduk dalam jagaan kita masih menolong dan membantu dia. It's okay, itu normal je. Tapi satu hari bila dia jadi kacang lupakan kulit, tiba-tiba masa tu kita kata, kalau macam ni lah, menyesal aku tolong dia. Baik aku tak payah tolong dia dari dulu. Dari dulu tu aku tolong dia, aku bela dia, aku jaga dia. Rupanya silap lah. Patutnya aku tak buat dia. Maknanya di situ teruji keikhlasan kita. Bahawa sebenarnya yang sekian lama kita jaga dia, kita lindungi dia, kita bantu dia, selama ini kita mengharapkan balasan sebenarnya. Sampai pada ketika kita tidak mendapatkan apa-apa balasan daripada dia, kita menyesal. Itulah dia maknanya yang sebenarnya kita nampak macam sedekah pertolongan kita, tapi sebenarnya dia bukanlah bentuk sedekah sebab kita mengharapkan balasan. Baik, ni ada soalan. Kalau sedekah tu ikhtiar kesembuhan, dikira hal dunia ke? Baik, Allah janji tak dengan bersedekah ada ikhtiar, kita boleh mendapatkan kesembuhan. Maknanya sedekah sebagai salah satu daripada jalan ikhtiar mendapatkan kesembuhan. Ada tak Allah bagi tahu macam tu? Jawapannya ada. Kalau ada maka boleh. Jadi maknanya dia gini, mengharapkan balasan yang dikira dibenarkan dan boleh untuk kita harapkan balasan itu daripada sedekah yang kita lakukan adalah balasan yang dijanjikan oleh Allah. Boleh kita nak harapkan tu. Contohnya tadi pahala, syurga, kesihatan, kebahagiaan. Sebab itu janji Allah. Jadi kita boleh nak harapkan yang tu. Itu tak dikira sebagai mengharapkan balasan. Yang tak bolehnya adalah mengharapkan balasan yang tidak dijanjikan oleh Allah. Jadi waktu kita bersedekah, yang kita harapkan ialah, aku ni sedekah, orang kata kalau sedekah nanti rezeki murah. Jadi sekarang aku bagi RM10, harap-harap minggu depan baliklah RM100. Kan? Bila tak balik kita marah. Bila tak dapat RM100 kita marah. Ataupun bila dapat RM1,000 tiba-tiba kan. Hari tu sedekah RM10 je, harap balik RM1,000 je. Harap balik RM100 je, tiba-tiba dapat durian runtuh. RM1,000 balik. Oh, dia kata inilah dia manfaat sedekah. Kita mengharapkan sesuatu yang Allah tak janji. Pulangan dalam bentuk amount tu tak dijanjikan. Kan? Jadi maknanya kalau kita mengharapkan misalnya dengan kita tolong orang tu, dengan kita banyak infak dan sedekah, nanti orang tu akan suka kita. Kan? Kita itu harapan-harapan yang bersifat duniawi. Kan? Itu maknanya yang tidak dikira sebagai sedekah sebab kita mengharapkan balasan dunia. Itu nanti kita akan tahu dan sedar apabila diuji. Jadi maksudnya nanti lepas kita bagi sedekah, lepas tu kita tak dapat balasan sebagaimana yang kita nak. Masa itulah nanti baru kita akan sedar. Kan? Bahawa sebenarnya selama ni aku tak ikhlas pun. Perasan ikhlas. Jadi ingat, ikhlas itu diuji sebelum, semasa dan selepas. Sebelum melakukan perbuatan, sebelum kita infak, itu diuji. Menyebabkan kita rasa berat sangat nak infak. Baik, semasa infak diuji. Menyebabkan kita rasa tak puas hati kalau kita infak sembunyi-sembunyi. Kita nak kalau boleh semua orang tahu. Maka kita announce infak kita. Kemudian selepas, katalah kita dah berjaya tadi ikhlas. Sebelum kita dah berjaya lawan nafsu kita infak juga. Semasa kita dah berjaya lawan nafsu kita, orang tak tahu pun tak apa. Yang penting kita infak. Baik. Selepas. Ini kadang-kadang berlaku 10 tahun kemudian. Lepas kita selesai infak 10 tahun kemudian. Tiba-tiba orang yang kita bantu itu tumbuh dewasa dan berjaya. Kita pergi jumpa dia, kita nak minta tolong dengan dia, tiba-tiba dia buat tak kenal kat kita. Masa tu kita mula rasa nak marah. Itulah dia keikhlasan yang teruji. Jadi memang keikhlasan tu dia tak boleh kita ngaku-ngaku kalau selagi tak diuji. Jadi kita harapkan ketika Allah berikan kepada kita ujian itu, kita dapat melepasinya. Amin ya rabbal alamin. Baik, yang kelima. Tak habis definisi lagi kan. Definisi yang dimaksudkan dengan infak, sedekah. Yang kelima adalah kita keluarkan pemberian harta kita tadi. Pemberian daripada harta yang menjadi milik kita, yang merupakan milik kita. Kita pegang semula contoh. Okay, kita bagi duit. Katalah ni duit. Kita bagi kepada orang duit ni asalnya adalah milik kita dan kita bagi pada ketika kita masih hidup tanpa mengharapkan apa-apa balasan dunia, dan
Dan tujuan pemberian itu adalah semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah. Di sini akan terkeluarlah orang yang bersedekah dengan mengharapkan pujian manusia. Kita bersedekah dengan mengharapkan orang kata kita pemurah. Kita bersedekah dengan mengharapkan kita akan tergolong di kalangan golongan dermawati dan dermawan. Jadi kalau kita ada tujuan selain daripada mendekatkan diri kepada Allah, maka dia tidak dikira sebagai sedekah. Okey, 5 definisi tadi. Hafal? Oh, ada exam ke kena hafal? Walaupun tak ada exam kena hafal. Kenapa? Sebab nak amal kan? Kalau nak amal kena hafal. Kalau tak hafal kita takkan amal. Jadi setiap kali kita nak sedekah kena pastikan. Okey, yang hafal apa dia? 5. Saya ni suka buat soalan exam. Tiba-tiba exam mengejut. Yang kelima je hafal. Dah ada 5. Bukan 5, bukan yang kelima je. Ada 5. Cukup 5 ni, maka dia dikira sebagai sedekah. Kalau tak cukup 1 je, dia bukan sedekah. Maksudnya, bila bukan sedekah, maksudnya tidak akan tercatat dalam buku amalan kita sebagai sedekah. Apa dia 5 tu? Ya, betul. Yang pertama, dia adalah pemberian yang datang daripada hak milik kita, kan? Yang kita berikan semasa kita masih hidup. Okey. Kemudian kita berikan tanpa mengharapkan balasan. Yang kelima apa dia? Bagus ni jawab, ramai yang jawab dekat TikTok ni. Satu lagi yang kelima. Tujuan untuk sikit lagi, bukan semata-mata kerana Allah, sebab semata kerana Allah dia dah masuk dalam tadi, tanpa mengharapkan balasan. Bukan. Yang kelima. Yang kelima, tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi setiap kali kita keluar harta tu, kita niat, ya Allah, aku nak dekatkan diri kepada Engkau melalui sedekah ini, melalui infak ini. Masa nak transfer tu, masa scan QR code tu, ya Allah, aku nak dekatkan diri kepada Engkau. Infak RM1. RM1 pun jadilah. Tapi kalau RM1, maknanya dekatnya gitu. Daripada situ, dekat sikit gitu. Kalau RM10 mungkin dekat lebih sikit kan, naik tinggi sikit gitu. Jadi bukan amount sebenarnya kan yang menentukan dekat atau tidaknya kita kepada Allah. Cuma keikhlasan kita. Dah tentu memang termasuk amount, kita sebut amount tadi sebab gini. Dah tentu amount sikit ni akan lebih mudah kita lepaskan berbanding dengan kalau nak keluarkan amount banyak. Jadi di situ usaha kita mendekatkan diri kepada Allah tu akan lebih kelihatan nyata dengan bila kita berinfak dengan amount yang banyak gitu. Kan? Tapi tak apa, tak apa. Untuk kita mulakan, boleh mulakan dengan sikit. Okey, pemberian hak milik semasa hidup tanpa harap balasan untuk dekatkan daripada Allah. Okey, betul. Yang tu boleh. 5. Kalau boleh ikut susunan. Yang tak ikut susunan nanti boleh susun balik dalam catatan. Okay? Baik, Alhamdulillah. Jelas tentang definisi infak. Nanti kita ni, buku kita kan pasal sedekah ni kan. Nanti bila-bila saya tanya balik soalan cepu mas gitu. Dari semasa ke semasa. Sebab kita nak pastikan kita hafal. Hafal untuk apa? Hafal untuk amal. Kalau tak hafal nanti takkanlah kita nak usung buku ni pergi rata-rata. Nak tengok balik apa dia definisi definisi sedekah tu apa. Aku bagi ni kira sedekah ke tak? Dia takkanlah setiap kali nak buat, setiap kali tu kita nak tengok. Baik, insyaAllah sampai situ dulu hari ni, malam ni. Nanti kita akan tengok mengenai dengan ada sedekah sunat dan sedekah fardu. Dan juga bagaimana yang disebutkan dengan bentuk-bentuk sedekah jariah. Tadi soalan tadi tu. InsyaAllah next. Setakat ni sebulan sekali lah kuliah kita kan. Jadi sebulan sekali sabarlah tunggu. Kalau rasa tak sabar, bacalah dulu buku tu. Bukunya boleh didapatkan di kalau dekat TikTok kita dah bagi beg kuning. Boleh dapatkan kat situ. Untuk baca masing-masing, dan mungkin kalau ada buku tu kita boleh tanda lah kan, isi masing-masing, insyaAllah. Sekadar tu, insyaAllah mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Dan untuk kalau nak beramal sekarang, nak infak ke mana, infak ni pun kita tahu sekarang ada banyak sindiket, ada banyak penipuan dan sebagainya. Jadi di sini kita mewawarkan lah daripada
penganjur kita, maknanya boleh berinfak dengan penganjur kuliah kita pada malam ni yang mereka dinamakan penganjur kita adalah Pertubuhan Sahabat Amal Abadi yang mereka buat aktiviti dakwah dan kebajikan. Nombor akaun, okey, saya boleh bacakan nombor akaun Maybank 562 0217 32553 atas nama Pertubuhan Sahabat Amal Abadi. Kalau nak infak boleh, ataupun kalau nak QR code ada dekat YT, ada di live YT, dan lepas kita tutup live ni insyaAllah video ni masih ada kan? Boleh QR scan kat situ dekat YT. Kalau dekat TikTok kita tak dapat nak buat background dia. Okay, insyaAllah mudah-mudahan manfaat untuk kita semua, mudah-mudahan ada kebaikan untuk kita semua. Mudah-mudahan sedikit yang kita belajar hari ini berkenaan dengan definisi sedekah akan membuatkan kita lebih faham tentang apa yang kita dah lakukan selama ni. Bagi yang memang suka bersedekah, bagi yang belum, maknanya kita boleh mulakan dengan sekecil-kecil amount. Kalau rasa RM1 pun rasa berat juga, 1 sen. Boleh ke 1 sen, nanti orang kata apa? Jangan fikir apa orang kata. Yang penting kan kita tengah usaha untuk lakukan kebaikan. InsyaAllah. Baik sekadar tu, mudah-mudahan manfaat. Wallahu a'lam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul Nas.